Perhimpunan Agong UMNO dalam ucapan dia mesti sebut PAS dan tibai PAS. Kalau nak dapat sambutan, jurucakap Perhimpunan Agong UMNO palu PAS popular. Ambo buat gitu juga mula. Dari orang UMNO tak boleh nafi lah. Ambo dia jurucakap UMNO yang paling soho sekali. Daripada tahun 81, siapalah kena buat UMNO tak pernah tak hadir Perhimpunan Agong UMNO. Ahli MKT 28 tahun. Ketua UMNO Terang 34 tahun. Ahli UMNO 42 tahun. Tak banyak orang boleh pecah rekod UMNO tu. Bila masuk dalam PAS, apa bersebut tajuk ni? Sebab mau dipahamkan ada live. Kalau tak ada live pun ada siaran lepas pada ni. Walaupun penuh benar dalam hujan ni, mari ni pokok kita ni, amo masuk dalam dewek ni memang PAS belaka dah. Tapi hok duk hitam, duk dengar tu, saya amo hok dalam UMNO. Bila bunyi amo ceramah mana-mana, hok nak dengar tidak orang PAS, orang UMNO nak dengar. Maka amo bersyarah ni, amo tujukan pada sahabat-sahabat amo dalam UMNO. Antara lain, amo sebut, amo raya, parti PAS, Komsa. Parti UMNO, kau kecil. Amo sebut Tan Nusu. Yang kedua, dalam UMNO, banyak benar kebencian kepada PAS. Bila amo masuk dalam PAS, orang lain tak boleh sarah, dia ada sebelah je. Orang tak ada tubik, jangan tubik sarah. Amo boleh royak ni, moga amo juga UMNO, amo juga PAS. Dan amo mengesahkan malam ni pada sahabat-sahabat pada UMNO, dalam PAS tak ada kebencian kepada orang UMNO. Buktinya apa? Perhimpunan Agong UMNO tibai PAS. Muktamar PAS di Pahang baru ni dan juga hal PAS, mana ada ucapan Tok Guru sebut pun tidak soal UMNO. Kita bersyarah dalam muktamar, dalam ucapan dasar, bercakap tentang bagaimana nak membina kekuatan ummah. Kita bercakap tentang apa yang diperintah Allah terhadap kita semua umat Islam. Kita menyingkap jalur-jalur perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina urusan kehidupan manusia. Cara-caranya bagaimana? Termasuk ayat yang dibacakan oleh Ustaz Wella tadi ni. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan sebelum tu ada ayat yang lebih awal. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu antara ayat yang sering kita sebut-sebut dalam surah Ali Imran ayat 103, 104. Yakni menjadi kewajipan bagi kita, termasuklah dalam politik, bukan untuk bala, apa lagi sesama Islam. Umat Islam itu bersaudara. Kalau berbeza pendapat politik, bukan sebab untuk berbala. Lain kalau berbeza akidah, hak tu kena tanya diri sendiri. Tak ada orang boleh nak menghukum. Tapi kalau teriak-teriak lawak, balas kaki lah.